Kak, best pula dengar kedai makan tu. Tapi aku kena balik homestay dulu. Dah, tu taksi ada dah. Hello bang, saya nak pergi dekat motel tu. Hotel lah. Okey, hotel akan dimarikan sekejap. Ini. Okey, taxi free. Taxi free. Okey. Apa bayar dah? Nak duduk sini. Iya. Hah? Motel ni? Bukannya motel ni berhantu. Aku rasa dia salah pilih lah. Kalau aku cabut dulu takut aku. Aduh. Seramnya. Tutup. Aku letak sini. Aku mandi dulu. Seram macam. Berita ni. Apa ni? Ding 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 ding. Berita terkini. Ada satu motel ni apa ni terseram. Sebab ada mayat yang tengah dan ini. Dan juga nombor dia saya lupa dah. Tapi dia warna koko lah. Macam tu. Okay dah. Sampai jumpa nanti. Bye. Apakah? Itu katanya. Kulai dulu. Ma, kunci. Buka. Cepatlah buka. Kunci dah lah hilang. Macam mana lah ni? Aku kena cari satu cara. Alamak, habislah aku. Mana tahu dia bangun. Dia pegang benda. Tak apalah, tak ada kot. Good. Nampak aku dah pelik kat belakang. Aku ni pelik. Rebel ni. Apa korang cakap ada benda kat belakang aku? Oops. Oh. Boo. Pergi engkau di sini. Pergi. Aku tak tahu ke. Sebenarnya terbaik nak berhantu. Kau akan menjadi. Ya! Okay guys, terima kasih untuk part 2 kisah aku duduk motel berhantu. Sebelum tu kan dah. Ni part 2 pula. Tak, sebenarnya part 2 sambungan daripada yang kita buat semalam. Dan kalau korang suka ni, korang komen di bawah. Dan nanti korang kalau korang ada nak buat cerita lagi ataupun nak buat cerita macam ni. Dan ni seram tau. Ataupun macam
polis atau aku mak rempit Kat malam kita belum lupa dah sebab tak tengok. Okay guys, terima kasih untuk tengok video kali ni. Like dan subscribe kepada share. Ingat, hari ada di sini, bukan yang lain, bukan hari gaming Roblox. Bye guys.